Pengkritik Trump mengatakan bahawa Presiden sedang dipermainkan oleh kerajaan Iran, bahawa anda tidak boleh mempercayai rejim Iran. Bagaimana Trump memberi respons terhadap perkara itu? Saya tidak mempercayai Iran. Kenapa? Adakah anda mengatakan saya mempercayai Iran? Saya adalah orang terakhir yang akan mempercayai Iran. Mereka sentiasa menipu saya. Kami mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz sekarang. Dan pada satu ketika, mungkin mereka akan melakukan sesuatu dan kemudian mereka akan dihancurkan. Jadi maafkan saya kerana ketawa, tetapi hakikatnya, kita pernah berada di sini sebelum ini. Kita sering melihat dia berkata sama ada dia akan menghapuskan mereka dari muka bumi atau berunding. Dan pertama sekali, mereka tidak berunding, malah sebaliknya. Tiba-tiba rejim itu berkata bahawa mereka akan menuntut pampasan atas kerosakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan Israel semasa perang. Sekarang saya kata semasa perang. Persoalannya, adakah perang itu masih berterusan? Dan awak telah merujuk kepada pengkritik Trump. Sekarang saya ingin katakan sesuatu. Awak tahu, kita dapat lihat ini. Orang Amerika dan warga Israel melihat perkara ini dari perspektif yang sangat-sangat berbeza, termasuk terhadap Presiden Trump. Sekarang, golongan kiri di Israel yang masih menghargai Trump atas segala yang telah dilakukannya berasa gembira hanya dengan mengatakan bahawa apa saja yang tidak kena dengan perang ini atau bukan perang dan semua proksi adalah salah Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dan di Amerika keadaannya sangat berbeza. Trump, walaupun dia menafikannya, popularitinya semakin merosot. Dan ini datang daripada golongan kiri. Selain itu, golongan kiri memang sentiasa membenci Republikan dan sudah tentu Trump. Tetapi juga daripada golongan kanan dan bukan sahaja daripada Groypers yang meninggalkan Parti Republikan. Ia juga datang daripada penyokong kanan yang benar-benar menyokong Trump. Jadi, apa yang perlu kita bincangkan ialah mengapa wujud perspektif yang berbeza ini dan apa yang kita fikir Trump sedang rancangkan. Adakah mencekik ekonomi mereka, mencekik ekonomi rejim itu juga hanyalah satu lagi bahagian daripada strategi untuk menjatuhkannya berbanding terpaksa kembali kepada peperangan sepenuhnya. Jadi apa yang orang Amerika suka? Apa yang orang Israel suka? Kita suka menggunakan kekuatan tentera dengan cepat, cekap dan menyelesaikan tugas itu dengan segera. Seperti ketika dia menyingkirkan Maduro kan, serangan ke atas Venezuela selesai dalam beberapa jam sahaja. Matlamat telah tercapai. Berlawan dengan Iran tak mungkin jadi begitu. Dan ia masih berterusan. Dan kita sudah 6 bulan sekarang hampir tamat. Kau kira sendiri, Rudy, tapi ia masih berterusan dan sebenarnya tiada penghujung yang jelas. Tapi saya rasa salah satu masalahnya, dan kita pernah bincangkan sebelum ni dalam podcast kita, ialah orang ramai cenderung beranggapan sama ada menyerah kalah atau kemenangan mutlak dan sepenuhnya. Seperti situasi Maduro, di mana kita hanya menang dan kau tahu, semuanya selesai. Dan mungkin dengan Iran, Trump betul apabila dia kata ini adalah perang geseran, di mana kau tahu, Amerika sedang menyekat pelabuhan mereka. Mereka tiada wang. Setiap hari mereka semakin kekurangan sumber. Mereka tidak mampu membayar gaji tentera mereka dan pengawal revolusi mereka dan masyarakat mereka sedang berpecah belah. Dan sebenarnya, walaupun mereka kelihatan berani, orang-orang Iran ini, rejim Iran, walaupun mereka kelihatan berani dan sudah tentu mereka rasa mereka sedang menang dan sebagainya, sebenarnya mereka tahu keadaan ini tidak boleh bertahan lama. Dan Trump percaya mungkin jika dia terus memberi tekanan bahawa dia boleh menang perkara ini. Dan anda tahu, dan jika dia mengawal keadaan, seperti kalau konflik itu tidak memuncak sepenuhnya tetapi hanya pada tahap sederhana, harga minyak tidak melambung tinggi. Ia lebih tinggi daripada sebelum ini bermula, tetapi ia telah turun dan akan kekal pada satu tahap pertengahan. Itu boleh diterima dari segi politik untuk dia. Dia tidak perlu berputus asa terhadap orang Iran. Dan jika keadaan menjadi lebih buruk selepas November, selepas pilihan raya di Israel dan Amerika Syarikat, dia akan lebih bebas untuk melakukan apa sahaja pada masa hadapan. Mungkin, tapi biar saya beritahu sesuatu. Pertama sekali, perbandingan dengan Venezuela, ia sentiasa membuat saya marah apabila Trump menggunakan perbandingan itu. Orang Venezuela bukanlah Islamis radikal. Maduro dari Venezuela bukan seorang Islamis. Ia adalah situasi yang sangat berbeza dan ia membimbangkan. Setiap kali orang Barat cuba membandingkan perkara seperti itu, Ia bermaksud mereka langsung tidak faham apa yang mereka hadapi. Dan tidak benar bahawa rejim Iran hanya anda tahu, sedar hari-hari mereka sudah hampir tamat. sama sekali tidak. Dari segi ideologi, mereka sangat kukuh. Idea mereka ialah, anda tahu, Israel mesti mati, Amerika mesti mati. Itu bukan sekadar slogan, mereka benar-benar maksudkannya. Mereka juga mahu Barat dimusnahkan. Dan cukup bagi mereka untuk bertahan walaupun di hujung tanduk kerana mereka tidak peduli jika puluhan ribu atau jutaan rakyat Iran menderita atau terbunuh akibat perkara ini. Malah mereka gembira untuk membunuh semuanya. Jadi mereka tidak peduli tentang itu.
Dan itu adalah sesuatu yang membimbangkan. Memang benar bahwa Trump sepatutnya melumpuhkan keuangan rejim itu. Tetapi adakah dia benar-benar mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz? Tidak begitu pasti. Jadi awak betul. Maksud saya, mari kita lihat secara keseluruhan dan di manakah kita sekarang. Secara teori, apabila beliau mencapai memorandum persefahaman, bila itu? Lebih sebulan yang lalu sekarang? Dan sekarang kita panggilnya memorandum salah faham, betul? Tapi ideanya ialah ada satu perjanjian yang sedang diusahakan dan kita akan berbincang secara serius tentang program nuklear yang merupakan isu yang sangat-sangat serius, isu nombor satu. Kedua-dua Trump kata begitu dan Netanyahu pun kata begitu. Segala yang lain anda tahu, apa dia? Perkara kecil. Tapi isu sebenar yang perlu dibincangkan ialah isu nuklear. Dan kita belum membincangkannya kerana isu pertama yang kononnya lebih mudah masih belum diselesaikan. Dan selat itu adalah isu besar kerana untuk dunia disebabkan harga minyak. Sekarang apa realitinya hari ini? Selat itu tidak terbuka. Ada penghantaran keluar masuk sekali-sekala, tapi hanya sebahagian kecil sahaja berbanding sebelum perang. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Trump, dia telah mengenakan sekatan 100% ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Yang bermaksud, kata Trump, selagi anda terus menutup selat itu, tidak akan ada. Tiada perdagangan, tiada minyak yang akan keluar masuk ke Iran. Yang bermaksud dia mengawal titik genting itu, betul? Dan persoalannya ialah, sekali lagi, tanpa segala cakap besar rejim itu, berapa lama mereka boleh terus memerintah Iran jika mereka tidak mempunyai wang? Dan kita tahu ekonomi mereka sudah pun bermasalah sebelum Februari. Ekonomi mereka berada dalam keadaan yang sangat teruk. Itu salah satu sebab mengapa rakyat bangkit menentang rejim pada Januari. Bukan hanya kerana sebab ideologi, bukan hanya kerana mereka mahukan demokrasi, tetapi kerana tiada elektrik di Tehran pada beberapa waktu dalam sehari, tiada air, bahawa negara itu sedang berantakan. Kerana para ayatollah ini boleh bercakap tentang jihad, tetapi mereka nampaknya tidak tahu bagaimana untuk mentadbir negara dengan berkesan kerana negara itu sedang berantakan. Sekarang kemudian anda tambah semua kerosakan akibat perang, semua masalah ekonomi, dan kini pula peningkatan sekatan dan sekatan ekonomi. Serta semua itu, adakah rejim ini benar-benar mampu bertahan dalam keadaan seperti ini? Jadi ia sedikit seperti membunuh katak. Anda tahu, jika anda lemparkan katak ke dalam air mendidih, ia akan melompat keluar. Tetapi jika anda, ini hanyalah metafora ya, saya tidak pasti sama ada ia benar dari segi sains, tetapi jika anda gunakan api perlahan dan menaikkannya secara perlahan-lahan, katak itu akan direbus hingga mati dan tidak sedar apa yang berlaku kepadanya. Adakah mungkin rejim itu tahu apa yang sedang berlaku? Tetapi dengan mengekalkan konflik pada tahap rendah dan hanya penghakisan di mana kos kepada Barat, kos kepada Amerika Syarikat dan Israel adalah agak rendah. Masih ada kos tetapi ia agak rendah. Tetapi akhirnya, ini boleh menjadi satu strategi yang membawa kepada penyelesaian yang kita mahu lihat, iaitu mungkin rejim itu akan digulingkan. Mungkin pada akhirnya, mereka akan datang dan merayu untuk penyelesaian diplomatik. Mereka tidak akan sekali-kali merayu untuk penyelesaian diplomatik. Mereka merayu untuk diberikan segala yang mereka percaya mereka layak dapat. Mereka telah menahan Selat Hormuz sebagai tebusan. Apa yang mereka lakukan ialah mereka berkata, baiklah, sekarang kita tahu selama-lamanya bagaimana kita boleh menahan kuasa besar terhebat di dunia sebagai tebusan dengan cara itu. Dan rakyat Amerika berkata, harga petro semakin naik. Jadi kemudian Trump berkata, baiklah, tunggu, kita akan hentikan. Apabila Anda kata perang melemahkan, ya sebenarnya bukan perang melemahkan pun. Apa yang berlaku ialah terdapat percubaan berterusan untuk membunuh Trump. Dia telah mengalami cubaan pembunuhan sebenar dan banyak yang telah digagalkan. Dan semuanya berpunca dari Tehran. Inilah masalahnya apabila Anda kata Anda tahu, mereka tahu, dan mereka tahu. Tidak, mereka sebenarnya tidak tahu. Lihat pada Hamas di Gaza. Lihat pada semua proksi Iran. Hamas di Gaza telah bukan sepenuhnya, hampir sepenuhnya dimusnahkan. Kuasanya benar-benar, Anda tahu, Anda boleh kata dimusnahkan, dihancurkan, sebut saja. Ia tidak menghentikan mereka. Setiap penggana seperti lipas keluar dari terowong, pergi. Cukup berani untuk mencuba menentang tentera Israel di apa yang kami panggil garisan kuning. Dan minggu ini, kami melihat satu insiden yang sangat berbahaya. Kami tidak akan bincangkan itu buat masa ini. Perkara yang sama berlaku dengan Hizbullah di Lubnan. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka tidak peduli. Mereka sanggup mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka pasti sanggup mengorbankan anak-anak mereka sendiri dan sesiapa sahaja demi mencapai matlamat mereka.
Dan itu adalah sesuatu yang orang barat sukar untuk faham. Saya bersyukur mereka tidak dapat memahaminya kerana betapa sakitnya ideologi dan masyarakat itu serta penyelewengan pelbagai kepercayaan agama. Tapi inilah realitinya. Namun, beginilah keadaannya. Ada rakyat Israel yang mengatakan bahwa Trump sebenarnya sangat bijak dalam hal ini kerana dia sedang menunggu sehingga pilihan raya pertengahan penggal selesai. Dan sama ada Republikan menang atau kalah, dia akan menjadi pemimpin hujung penggal yang bakal berundur. Kemudian dia boleh lakukan apa sahaja yang dia mahu. Inilah yang dikatakan oleh setengah orang. Dan sebenarnya, ia adalah langkah yang hebat kerana kita sedang dan juga terdapat pilihan raya Israel seperti yang anda nyatakan seminggu sebelum pilihan raya pertengahan penggal di Amerika. Saya tidak begitu pasti. Kadang-kadang walaupun kelihatan kelam kabut, anda masih boleh berjaya. Anda tahu bila Tuhan campur tangan atau siapa tahu apa yang berlaku. Dan akhirnya, dan anda boleh kaitkan dengan perkara ini, ada persoalan mengenai munisi. Pakar-pakar dari pelbagai bidang mengatakan bahawa Amerika Syarikat kekurangan amunisi dan peluru berpandu pemintas. Dan itu berlaku kerana memberikan peluru berpandu pemintas kepada Ukraine dan juga kerana semua peluru berpandu pemintas yang telah habis digunakan di Teluk. Kerana Republik Islam tahu, mari kita teruskan serangan ke Teluk. Tidak akan ada apa-apa yang berlaku kepada kita. Mereka hanya akan... Dan kemudian negara-negara Teluk pergi berjumpa Trump dan berkata, tolong hentikan perang, tolong hentikan perang. Perhatikan bahawa Iran tidak menyerang Israel atas sebab itu. Kerana mereka tahu kita akan kembali kepada tindakan ketenteraan sepenuhnya. Jadi maksud saya ialah mereka sebenarnya tidak akan mencukupi. Dan itu persoalannya. Kerana ia sebenarnya berkaitan dengan senjata dan bukannya kehendak. Itu masih belum dapat dipastikan. Jadi, dari perspektif itu, anda boleh katakan ada beberapa sebab mengapa strategi untuk mengekalkan konflik, tidak menamatkan konflik, tidak menyerah kalah dan membuat perjanjian yang rejim ini mahukan, tetapi dengan mengekalkan konflik pada tahap yang lebih rendah atau perang geseran, sekatan ekonomi dan sebagainya, itu mempunyai dua matlamat. Satu matlamat adalah untuk membawa kita melepasi bulan November apabila Presiden akan lebih bebas untuk bertindak. Dan satu lagi matlamat adalah seperti yang anda katakan, adakah Israel dan Amerika Syarikat menggunakan masa rehat ini, boleh dikatakan jeda sementara ini, betul? Kerana orang ramai masih, anda tahu, masih ada tahap keganasan yang rendah. Tetapi adakah kita menggunakan masa ini dengan berkesan untuk menambah semula stok dengan anggapan bahawa itu perlu dilakukan? Jadi adakah ini situasi menang-menang dalam semua aspek? Tetapi anda membangkitkan persoalan dan anda berkata anda tahu, kita sedang berhadapan dengan pelampau Islam dan mereka ini tidak akan pernah menyerah kalah dan mereka adalah sekumpulan jihadis, berani mati dan mereka tidak peduli tentang nyawa manusia dan semua itu benar. Tetapi saya rasa ia memang benar, tetapi itu hanya sebahagian daripada kebenaran. Terdapat kira-kira 80 juta orang, jika saya tidak silap, yang tinggal di Iran hari ini. Katakanlah rejim itu mendapat sokongan 10%. Betul? Itu bermakna 8 juta orang yang keluar ke jalan dan menyokong rejim tersebut. Orang lain, Nixon akan memanggil mereka sebagai majoriti senyap yang hanya mahu rejim itu berundur. Tetapi mereka takut jika mereka turun ke jalan sekali lagi, mereka akan dipukul teruk seperti yang berlaku sebelum ini atau mungkin dibunuh beramai-ramai, itu perkataan yang lebih tepat, seperti yang berlaku pada bulan Januari. Baiklah, ini bukan sejarah lama. Mereka masih ingat apa yang berlaku awal tahun ini. Mereka dibunuh beramai-ramai di jalanan kerana menentang rejim itu. Sekarang, daripada 8 juta orang yang menyokong rejim itu, sebahagiannya berada di situ atas sebab ekonomi dan sebab keluarga. Dan saya pasti bilangan yang benar-benar berpegang pada ideologi jihad adalah jauh lebih kecil. Jadi, jika melalui tekanan ekonomi, dan saya kata jika kerana saya tahu itu satu persoalan, tetapi sebagai satu strategi, anda boleh melemahkan kuasa rejim itu. Sekali lagi, jika askar tidak dibayar gaji, jika pengawal revolusi tidak mendapat faedah ekonomi yang biasa mereka dapat, betul? Anda boleh melemahkan 10% yang menyokong rejim itu, sekaligus memperkasa 90% yang mahu menyingkirkan rejim itu, betul? Jika mereka tidak yakin bahawa pengawal revolusi akan menembak mereka kerana mereka dengar bahawa pengawal revolusi juga marah dengan apa yang sedang berlaku, betul? Saya akan beri anda satu contoh. Anda bercakap tentang contoh Gaza, jadi saya akan beri contoh Lubnan, betul? Israel telah menyerang Hizbullah dan menyerang Hizbullah dengan hebat. Hizbullah kini tidak lagi sekuat dahulu, betul? Ia masih wujud. Ia masih boleh menimbulkan masalah. Tetapi ia tidak lagi boleh menimbulkan masalah seperti yang boleh dilakukannya beberapa bulan lalu, betul? Kami telah melemahkan jentera ketenteraan Hizbullah dengan ketara. Apa maksudnya? Walaupun kerajaan Lubnan yang sebelum ini sering dianggap sebagai bahan jenaka kerana ia hanyalah kerajaan rasmi di atas kertas tanpa sebarang kuasa, kini tiba-tiba kerana Hizbullah semakin lemah, kerajaan Lubnan sebenarnya mempunyai lebih banyak kuasa berbanding sebelum ini. Jadi adakah ia mungkin
Dan bukannya kerajaan Lubnan menjadi lebih kuat, cuma mereka kelihatan lebih kuat kerana lawan terbesar mereka, Hizbullah, kini semakin lemah. Jadi mereka secara relatifnya lebih kuat. Dan bolehkah perkara yang sama berlaku di Iran di mana lebih 90% majoriti senyap tiba-tiba mendapat kuasa kerana rejim menjadi semakin lemah disebabkan oleh faktor ekonomi dan pertama sekali tindakan ketenteraan, serangan ketenteraan oleh Israel dan Iran. Dan pada masa yang sama, tekanan ekonomi, sekatan ekonomi, titik-titik genting untuk rejim itu dihentam begitu kuat sehingga kumpulan kecil di sekeliling rejim itu juga mula berpecah. Ya, sudah tentu. Saya sentiasa menyokong usaha mencekik rejim itu secara ekonomi. Sentiasa saya. Walaupun ketika terdapat serangan ketenteraan, ia sangat penting. Tetapi jelas sekali ia tidak mencukupi seperti yang kita lihat. Jika saya telah melihat bukti bahwa ia sudah mencukupi. Dan sekali lagi, rakyat yang turun ke jalanan takut mereka akan dibunuh beramai-ramai. Dan sebenarnya rejim itu masih berterusan sekarang. Menggantung orang di dataran awam, Anda tahu, itu adalah message yang sangat penting kepada orang lain. Dan mereka ialah orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang hanya Anda tahu, jika Anda disiaki mempunyai kaitan dengan Barat atau apa-apa sahaja. Dan iya, jadi kita tahu mereka jahat. Dan persoalannya ialah, kenapa perang itu dihentikan ketika ia sedang menuju kemenangan, termasuk dalam isu nuklir? Sekarang kita tahu bahwa di Gunung Pickaxe terdapat sentrifug yang sedang beroperasi. Dan itu selepas Amerika Syarikat dan Israel, terutamanya Amerika Syarikat, yang menyertai perang 12 hari di penghujungnya dan mengebom loji Natanz dan Fordo. Dan memang benar bahwa masih ada debu nuklir, seperti yang mereka panggil, di bawah runtuhan itu. Tetapi loji-loji tersebut telah musnah. Namun begitu, Gunung Pickaxe masih mempunyai sentrifug. Jadi ada seseorang yang membantu rejim itu. Adakah ia Cina? Adakah ia Rusia? Adakah mereka mendapatkannya? Adakah mereka mendapatkannya melalui pintu belakang? Sudah tentu bukan membantu rakyat Iran. Dan izinkan saya katakan bahwa kita berdua perlu berhenti seketika dan memberi penghormatan kepada rakyat Iran. Mereka diberitahu selepas disembelih selama itu, bantuan sedang dalam perjalanan. Kemudian mengambil masa beberapa minggu sehingga hujung Februari untuk bantuan itu tiba. Dan rakyat Iran bersorak untuk Trump dan bersorak untuk Perdana Menteri Netanyahu. Dan tiba-tiba sekarang mereka rasa dikhianati. Dan mereka terutamanya rasa dikhianati oleh Trump. Kami tahu ini daripada orang yang mempunyai hubungan di dalam Iran. Dan suara mereka telah tenggelam oleh perbincangan tentang Trump, Netanyahu, bom, bukan bom. Bagaimana dengan mereka? Mereka perlu diingati. Mereka sedang menderita dan sangat memerlukan bantuan. Dan juga, menjatuhkan rejim itu secara ketenteraan turut membantu seluruh dunia. Mana-mana rakyat Amerika yang berpikir, by the way, pengkritik Trump di Amerika, pengkritik sayap kanan, berkata, kita tidak perlukan perang ini, perang yang berpanjangan ini. Dan mereka mula bercakap tentang Bush dan Afghanistan. Mereka semua hanya berkata perkara negatif tentang tentera. Kamu semua, apa yang kamu mahu hanyalah perang yang berpanjangan. Itu satu pembohongan, seperti yang kamu katakan. Bukan perang yang berpanjangan. Ini akan menjadi perang yang berpanjangan. Kita sedang memenangi perang itu. Dan kemudian berhenti. Itu sangat teruk. Kamu tidak sepatutnya berkata begitu kepada musuh kamu. Kamu perlu buat musuh kamu memohon perdamaian, merayu untuk berdamai, dan menyerah diri untuk meletakkan senjata. Sebaliknya, pentadbiran Trump berkata, dengan bantuan Witkoff dan Kushner, penasihatnya, serta bantuan musuh kita, Pakistan dan Qatar, untuk berkata, tidak, mari kita berunding. Salah. Dalam hal itu, saya benar-benar menentang dasar pentadbiran tersebut, walaupun saya juga menyokong Trump. Tetapi bagi saya, itu adalah perkara paling teruk yang boleh Anda lakukan kepada musuh yang hampir kalah, yaitu memberi bantuan pernafasan mulut ke mulut kepadanya. Jadi anda bercakap tentang perang yang tidak berkesudahan dan jelas sekali rakyat Amerika dan mungkin trauma adalah perkataan yang terlalu kuat. Tetapi selepas kegagalan di Afghanistan dan kesukaran yang sangat besar di Iraq juga serta peperangan yang berlarutan selama bertahun-tahun malah berdekad-dekad bahawa di Amerika sejak zaman Vietnam lagi idea tentang perang yang tidak berkesudahan bukanlah sesuatu yang menggembirakan bagi ramai rakyat Amerika. Dan saya faham perkara itu. Tetapi saya rasa orang juga perlu faham bahawa rakyat Israel juga tidak suka perang yang berpanjangan. Rakyat Israel mahu menang dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa, betul? Kembali kepada anda tahu. Terutamanya kerana rakyat Israel semua terlibat dalam peperangan, tidak seperti rakyat Amerika. Satu-satunya rakyat Amerika yang berperang adalah mereka yang secara sukarela menyertai tentera. Betul. Kita semua. Kita terpaksa lakukannya.
Dan anak-anak kita, suami kita, istri kita, dan saudara-saudara kita. Maafkan saya, kami memang tidak suka peperangan. Jadi, Persoalannya, dan saya rasa orang ramai perlu tanya soalan ini. Saya rasa Trump telah menyatakan perkara ini secara terbuka. Dan saya rasa dia 100% betul tentang perkara ini bila dia kata begini, telah berlaku peperangan yang berpanjangan. Dan peperangan itu bermula dengan revolusi Islam setengah abad yang lalu di Iran. Dan salah satu perkara pertama yang mereka lakukan ialah mereka mengambil alih kedutaan Amerika dan menawan diplomat Amerika sebagai tebusan. Betul. Ini adalah rejim yang sejak hari pertama telah melaungkan mati kepada Amerika, mati kepada Israel. Saya hanya bergurau. Sekarang timbul macam-macam cerita tentang Assad berada di Syria. Bekas diktator Syria itu kini berada di Rusia. Putin memberi dia tempat tinggal. Bolehkah sesiapa bayangkan satu senario di mana itu berlaku? Orang Syria masuk kedutaan Rusia di Damsyik dan menawan semua orang sebagai tebusan dan berkata, kamu pulangkan Assad kepada kami. Seperti yang dilakukan oleh orang Iran terhadap orang Amerika. Tidak, orang Rusia tidak akan membiarkannya walau sesaat. Dan kenapa saya kata begitu? Ini sebuah rejim yang sejak hari pertama lagi bersikap anti-Amerika, anti-Barat, anti-Semitik, anti-Israel. Betul? Rejim yang teruk, mereka telah mengisytiharkan perang terhadap kita. Kedua-dua Amerika dan Israel dahulunya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Iran. Ini bukan soal itu. Untuk memetik kata-kata James Carville, ini soal rejim. Bodoh. Dan anda perlu tanya diri sendiri. Betul, walaupun sekarang dengan semua masalah harga minyak, jika orang Iran itu, saya tak patut kata orang Iran itu, jika rejim Iran itu pernah dapat senjata nuklear, betul? Maka seluruh dunia akan terdedah kepada ugutan ini. Dalam erti kata lain, selagi rejim itu masih rejim yang sama, sekali lagi, saya ulangi, masalahnya adalah rejim itu. Rejim ini telah mengisytiharkan perang terhadap kita. Jadi memang mudah untuk kata saya menentang perang yang berpanjangan, tapi sebenarnya anda sedang berada dalam perang yang berpanjangan. Dan persoalannya ialah, adakah anda akan membiarkan musuh Barat, musuh Amerika Syarikat, musuh Israel ni, adakah anda akan membiarkan mereka mendapatkan senjata nuklear? Dan semua rundingan anda tahu tentang nuklear tu, semuanya adalah rundingan palsu. Mereka tidak serius kerana sesiapa yang berfikiran waras tahu bahawa orang Iran pertama sekali tidak memerlukan teknologi nuklear untuk tujuan damai. Mereka sudah mempunyai semua bahan api fosil itu, betul? Anda mesti ada semacam kepercayaan palsu bahawa mereka entah bagaimana, saya tak tahu, pejuang alam sekitar yang hebat, mereka tak mahu guna bahan api fosil. Mengarut, kan? Dan kedua, kenapa mereka perlukan pengayaan? Mereka tak perlukan pengayaan jika mereka tidak mahu membuat bom. Mereka boleh, anda tahu, seperti negara lain yang menggunakan tenaga nuklear tanpa senjata nuklear, mereka mengimport uranium mereka dan tiada sebab untuk mereka, anda tahu, melakukan pengayaan sendiri. Ia memang serius. Semua orang yang serius dari awal lagi nampak bahawa ini adalah satu program untuk mendapatkan senjata nuklear. Dan akibatnya, bukan sahaja berbahaya untuk Israel, ia juga berbahaya bagi rantau ini dan dunia. Sekali lagi, fikirkan jika orang Iran berkata, kami akan menyekat pelabuhan sehingga anda membeli minyak kami atau ini atau itu. Mereka mempunyai keupayaan itu di sana. Mereka boleh menekan dunia melalui laluan sempit petroleum ini. Dan saya rasa Trump pernah berkata, anda tahu, rakyat Amerika boleh menyalahkan. Faham kenapa? Bila minyak mencecah $100 setong. Tetapi jika Iran menjadi kuasa nuklear, mereka boleh kata $200 setong. Mereka boleh kata $250 setong. Apa yang anda akan buat masa itu? Jadi saya rasa sangat penting orang faham. Bila anda kata anda menentang perang yang berpanjangan, anda kena akui mungkin kita memang dalam perang yang berpanjangan dan pihak satu lagi cuma menunggu sampai mereka ada senjata supaya kita tak boleh cabar mereka lagi. Dan itu perlu difikirkan. betul, dan saya nak kemukakan dua perkara tentang itu. Anda tahu apa yang menarik? Apa yang menarik ialah apabila Amerika berperang dengan Iraq dan Saddam Hussein menghantar peluru berpandu Scud ke Tel Aviv dan Amerika Syarikat memberitahu Israel, jangan campur tangan dan kami tidak campur tangan. Tapi anda tahu, tak semua orang bodoh di Amerika yang menyalahkan Israel atas perang yang tak berkesudahan di Iraq. Anda tahu tak bahawa Israel sentiasa menentang Iraq? Mereka kata, serang Iran. Ini tentang Iran. Bodoh. Ini tentang Iran. Sentiasa. Mari kita jelaskan perkara itu dahulu. Dan yang kedua, biar saya beritahu anda sesuatu tentang Jimmy Carter. Yang anda tahu, 50 tahun lalu, apabila kumpulan pelajar entah apa-apa itu, ia bukan, saya hampir nak kata, pelajar-pelajar untuk keadilan di Palestin. Kenapa? Ia bukan pun tersasul Freud sebab mereka sangat serupa. Kumpulan pelajar imam entah apa-apa itu telah mengambil alih kedutaan AS dan menahan 52 kaki tangan kedutaan Amerika sebagai tebusan selama 4 hari. Dan Jimmy Carter menulis dalam diarinya, apabila beliau diberitahu tentang perkara itu, tidak banyak yang boleh anda lakukan mengenainya. Pada masa itu, akhirnya beliau melancarkan satu operasi yang gagal untuk menyelamatkan mereka. Tapi, biar saya beritahu anda sesuatu. Apabila pelajar-pelajar itu, pelajar saya katakan, kerana mereka sebenarnya tidak banyak menghabiskan masa di dalam kelas, sama seperti radikal Amerika ini yang tidak menghabiskan masa di dalam kelas, anda tahu apa yang mereka lakukan?
Rancangan utama mereka pada asalnya, mereka terfikir untuk mengambil alih kedutaan Soviet. Dan mereka fikir semula karena mereka tahu bahwa Soviet akan membunuh mereka semua serta-merta. Termasuk jika ada tebusan yang terbunuh. Dan Amerika, mereka tahu Jimmy Carter tidak akan melakukan apa-apa. Dan memang dia tidak lakukan apa-apa. Dan apabila CIA dan semua orang di CIA bertanya, Amerika sedang berpikir, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Dan CIA bertanya seperti, adakah sesuatu yang boleh kita lakukan? Dan bertanya kepada Delta Force, pasukan yang akhirnya masuk untuk coba menyelamatkan mereka, berkata, bagaimana kami boleh membantu? Dan Anda tahu, mereka berkata, beritahu kami di mana tebusan berada di dalam kedutaan, dalam kompleks itu, karena mereka juga berada di bangunan lain. Maksudnya, baiklah, berikan kami peta, tunjukkan kepada kami. Mereka berkata, kami sebenarnya tak boleh buat begitu. Dan bukan itu sahaja, lebih teruk daripada itu. Memberi taklimat tentang bila Delta Force memberi taklimat mengenai apa yang mereka akan lakukan apabila mereka berlepas untuk menyelamatkan tebusan. Kata, baiklah, ini apa yang kita akan lakukan. Kita akan mendaratkan helikopter. Kita akan melintas jalan. Kita akan panjat tembok dan menumpaskan pengawal-pengawal. Dan kemudian, wakil-wakil pentadbiran berkata, tunggu sekejap, tunggu dulu. Apa maksud kamu? Tumpaskan mereka. Maksud kamu bunuh mereka? Dan Delta Force berkata, ya. Baiklah, jadi biar saya ingatkan kepada semua orang yang belum lahir pada masa itu, sebagian daripada kita masih ingat seolah-olah ia berlaku semalam. Baiklah, jadi maksudnya Anda tidak boleh biarkan raksasa jahat itu mendapat walau seinci pun. Dan Anda betul, ini bukanlah. Ia telah menjadi perang yang berterusan dengan proksi di merata tempat dan membunuh rakyat Amerika, serta membunuh orang yang tidak bersalah di mana-mana. Sekarang adalah masa untuk menjadikannya perang yang singkat dan tuntas. Saya ingin beralih sekarang ke Gaza kerana kita sudah hampir ke penghujung dan sesuatu yang sangat menarik telah berlaku minggu ini. Dan ia layak mendapat sekurang-kurangnya 5 minit masa kita kerana kita sudah bincang tentang Iran dan sekarang tiba masanya untuk sentuh sedikit tentang Gaza. Trump, seperti yang kita bincangkan dalam podcast sebelum ini, mengumumkan bahawa terdapat satu kejayaan bahawa Hamas telah bersetuju untuk melucutkan senjata dan mungkin kita akan mempunyai hubungan baru dengan Gaza yang lebih, anda tahu, aman. Dan terdapat pelan 15 perkara sedang dibincangkan. Yang mana, jawatan kuasa Hudud Lembaga Keamanan Pengarah. telah berunding dengan Hamas. Yang termasuk memberi sejumlah wang untuk membantu mereka, untuk melancarkan urusan boleh dikatakan. Dan sebagainya. Dan kemudian Netanyahu berdiri secara terbuka dan dia berkata Israel tidak menerima pelan 15 perkara ini. Israel menolaknya. Dan kemudian semua orang mengalihkan kamera mereka ke Washington. Sambil berkata, orang Amerika akan sangat kecewa. Dan begini cara Presiden Trump memberi respon. Terima kasih Presiden. Bukankah itu mudah? Adakah Anda perlu melihat nyamuk itu? Terima kasih Sam. Baiklah, saya serahkan kepada Antilles. Ya, Gembira saya lakukan. bertemu dengan Anda. Tindak balas saya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Presiden ditanya, adakah anda marah? Saya memang ada kenyataan. Netanyahu secara terbuka berkata di Israel bahawa dia menolak pelan 15 perkara ini. Dan dia kata, saya akan keluarkan kenyataan kemudian pada hari itu. Tapi dia tidak pernah buat begitu. Dan sehingga kini, dia masih belum buat. Tapi dia kata, hubungan kita baik saja. Dia kata hubungan kita baik saja. Jadi saya rasa ada persefahaman antara Israel dan Amerika Syarikat. Dan persefahaman itu adalah bahawa tiada apa-apa yang besar akan berlaku sehingga Hamas benar-benar melucutkan senjata. Dalam berti kata lain, keberkesanannya hanya dapat dibuktikan apabila ia benar-benar berlaku. Dan Israel tidak perlu berundur. Israel tidak perlu keluar. Israel tidak perlu berbuat banyak dalam apa-apa hal pun. Kita boleh kekal di mana kita berada sehingga Hamas melucutkan senjata. Dan antara kita, Hamas tidak akan melucutkan senjata secara sukarela. Jadi anda boleh kata itulah Sudah yang akan tentu berlaku. Jadi sekurang-kurangnya buat masa ini, Israel menguasai antara 60% hingga 70% jalur Gaza. Kita ada zon penampan keselamatan yang menjauhkan Hamas daripada orang awam kita. Ia bukanlah penyelesaian yang sempurna. Tetapi seperti yang saya katakan sebelum ini, dan anda kenal saya, itu memang klise Mark Regan. Jangan biarkan yang baik menghalang yang sempurna. Tidak. Tidak. Jangan biarkan yang sempurna menghalang yang baik. Oke, by the way, saya setuju dengan itu. Jangan biarkan yang sempurna menghalang yang baik. Masalah saya selalu adalah jangan biarkan yang teruk menghalang yang baik. Oke, tapi begini, menariknya, dan ini sedang menyebabkan satu kegusaran besar di Israel dalam kalangan, saya katakan, rakyat Israel yang lebih berhaluan kanan dan penyokong Netanyahu. Apa yang sedang berlaku? Netanyahu bangun. Dia berkata, saya tidak terima rancangan itu.
Namun, Lembaga keamanan. Seseorang dari lembaga keamanan berkata, Anda tahu, saya tidak paham Netanyahu. Seperti dia bercakap dengan tegas. Dia kata dia tidak terima perkara itu. namun dia bertindak seolah-olah dia telah menerima perkara-perkara itu. Dan apa maksud orang itu? Dan ia menjadi sangat membimbangkan kerana pengganas Hamas, kerana apa yang menjadi sebahagian daripada rancangan itu ialah Israel berhenti memburu malah pengganas 7 Oktober. Dan apa yang berlaku ialah jika seorang pengganas menyerang askar Israel, askar itu boleh membunuh pengganas itu. Dengan kata lain, Israel, IDF perlu meletakkan senjata mereka dan tidak bertindak agresif. Dan orang ini dari lembaga keamanan. Kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu ahli mana dari lembaga keamanan itu berkata. Anda tahu, Netanyahu, ia lucu kerana Anda tahu, dia berkata begitu dan Anda akan fikir dia mahu membuat kita marah. Tetapi sebenarnya, dia memenuhi perkara-perkara itu. dan sebenarnya Hamas yang tidak. Jadi itu, kenapa itu membuat kita risau? Kerana kita lihat IDF telah berkata mereka kini lebih berhati-hati. Dan apa yang berlaku semalam atau sehari sebelum itu ialah terdapat pengganas menyerang tentera IDF. Sangat berbahaya. Mereka boleh saja menculik salah seorang. Kita mungkin akan kembali kepada situasi seperti itu. Jadi, seperti yang saya katakan, saya gembira Netanyahu berkata tidak. Tetapi saya tidak gembira kerana dia tidak bertindak atas perkara itu. Ya, 100%. Jadi apabila anda berkata tidak, anda mahu menyampaikan berkata tidak dengan cara yang akan membuat orang Amerika gembira. Dan saya rasa apabila anda berkata kepada Presiden, kami menerima prinsip anda bahawa Hamas perlu dilucutkan senjata, dilumpuhkan keupayaan ketenteraannya dan sebagainya, dan bahawa kami hanya akan berundur selepas itu. Dan jika prinsip itu diterima, maka adalah mungkin untuk menunjukkan sedikit flexibility. Dan apa yang kita lihat sekarang dan apa yang saya dengar daripada sumber Israel melalui media kerana saya tidak lagi bekerja untuk kerajaan, tetapi mereka berkata, jelas sekali, jika pengganas Hamas mengancam, itu tidak bermakna kita perlu tunggu mereka menembak. Tetapi jika mereka melakukan sesuatu yang kelihatan mengancam, mereka berada di tempat yang tidak sepatutnya, kita boleh menyerang. Saya juga percaya kita berhak untuk menyerang sesiapa sahaja yang terlibat dengan pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Yang mana pada dasarnya sesiapa sahaja yang merupakan anggota Hamas yang aktif. Bukan sekarang. Jadi, saya faham ini adalah sesuatu yang Israel pegang, bahawa jika kita melihat seseorang yang secara langsung bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Israel, mereka juga adalah sasaran yang sah. Tetapi, perkara yang paling penting ialah, dan sekali lagi, jika anda mahukan yang sempurna, anda tidak akan mendapatkannya. Tetapi, adakah ini satu penyelesaian yang boleh dilaksanakan? Dalam erti kata lain, Israel tidak perlu berundur walau seinci atau sesenti pun, bergantung sama ada anda tinggal di Australia atau Amerika Syarikat. Ya, kita tidak perlu. Kita berada di garisan kuning, kita kekal di garisan kuning, kita boleh bertindak proaktif dalam menangani ancaman atau menyingkirkan individu yang kita tahu benar-benar jahat. Saya rasa ini adalah situasi yang Israel boleh hadapi. Dan jika Hamas melakukan sesuatu di luar batas, betul? Maka kita akan bertindak balas dengan Baiklah, sangat tegas. minggu ini kita tidak. Dan lebih lagi, kita, awak betul, tetapi memang betul Netanyahu yang berkata begitu. Tetapi kemudian, tentera diberikan arahan yang berbeza. Jadi, maksud saya, awak kata jangan biarkan kesempurnaan menghalang kebaikan. Kita mesti sangat-sangat berwaspada. Tentera tidak diberitahu bahawa mereka perlu berundur dari mana-mana satu Tidak, titik di mana bukan kita berada. berundur. Kamu Di hanya Andre telah bercakap diberitahu tentang supaya tidak mengejar mana-mana Oktober. Tidak, berhenti mengejar mereka. Hanya tamatkan. Sebenarnya mereka memang menerima ancaman yang datang kepada mereka dan memang Okey, ada isu jadi, di situ. tetapi Jadi akhirnya bukan. itu telah dihapuskan. Okey. Dan saya rasa perkataan ancaman itu sebenarnya, mari kita jelaskan. Ancaman itu agak samar-samar kan? Apa itu ancaman? Apa yang dianggap sebagai ancaman? Ia boleh jadi sangat subjektif. Saya rasa ini memberi Israel kelonggaran untuk terus melakukan Betul. apa yang Jadi kami kita perlu sepatutnya lakukan. tidak berhenti melakukannya. Saya setuju dengan awak. Saya Kita tidak. memang ada kelonggaran itu. Dan selepas Plan 15 perkara itu dikeluarkan, kita tiba-tiba tidak lagi menggunakan kelonggaran itu. Jadi apa yang saya maksudkan di lapangan, kita sebenarnya sedikit mengalah kepada Plan 15 perkara. Itu tanpa mengatakan kita sedang melakukannya. Jadi kita langsung tidak mendapat pengiktirafan. Kita tidak mendapat pengiktirafan kerana menerima plan itu. Tetapi kita tetap bertindak. Itu berbahaya. Dan kita akan lihat apa yang berlaku minggu depan. Pertama sekali, itu benar. Tetapi apabila anda kata anda tahu, kita tidak mendapat pengiktirafan. Jadi mungkin BBC dan CNN memang tidak memberi kita pengiktirafan. Tetapi mungkin orang yang paling penting di Washington DC sedang memberi kita pengiktirafan. Dan kita telah lihat itu dalam video tadi. Kedua, apabila kita bertemu lagi minggu depan, dan saya sudah tentu menantikan itu, Ruthie, tetapi mungkin anda akan lihat bahawa sebenarnya Israel telah menumpaskan seseorang. Sekali lagi, ancaman-ancaman muncul. Jika ada sasaran yang sesuai, saya tidak nampak Israel tiba-tiba menjadi vegetarian. Jika kita nampak seorang pembunuh Hamas,
Seseorang yang mahu membunuh kita, itu adalah ancaman dan kita boleh menumpaskan mereka. Betul. Baiklah, jadi awak dan saya boleh berdebat tentang perkara-perkara itu atau sama ada kita masih melakukannya atau tidak. Kerana masa kita sudah tamat dan masih banyak lagi yang perlu kita bincangkan. Dan kita ingin akhiri dengan satu perkara lagi. Sekali lagi, saya secara pribadi ingin mengatakan bahawa kami tidak melupakan rakyat Iran dan kami tahu anda sedang menderita dan Israel menyokong anda. Dan saya perlu katakan, jika ada sebarang kata sepakat di Israel yang memang sukar untuk dicapai di Israel, terutamanya sebelum pilihan raya, semua orang bersimpati di Israel. Semua orang bersimpati dengan rakyat Iran dan berdoa agar suatu hari nanti Anda akan dibebaskan daripada cengkaman makhluk-makhluk itu. Amin. Jadi kita akan kembali lagi minggu depan. Saya menantikannya.